Cepat. Weh, kau tengok minggu dah makan nak weh. Apa baik dah bang. Lama dah bang. Dia cantik tu. Eli, selalu apa cuma kau datang. Aduh, kau nak makan percuma. Aduh mak, kau kalau keluarkan bajet kau tak nak datang. Lari kau. Ini Zai, gimana kan? Dah, jom masuk lah kau ni. Gaduh. Gaduh lah. Eli, tak payah. Aduh, kau nak pergi mana? Cepat-cepat sangat. Dah kenyang pula jam 2. Nanti bawa mak aku pula. Nanti kau jangan tak datang pula. Aduh, kau kan suka makan percuma. Kau ni kan. Apa kau cakap ni? Percuma. Oh, muka aku ni suka makan percuma lah. Inilah manusia siut. Mulut perangai memang kau akan fikir benda-benda yang macam tu je kau fikir. Kau fikir apa? Makan percuma datang rumah orang. Kau tengoklah motor aku ni masalah, problem. Berapa jauh macam aku datang, pandai-pandai datang rumah sahabat aku. Kadang-kadang kan mulut macam kau ni nak ni aku letak mulut kau dengan cili ke, tumbuk muka kau bagi kau tahu apa kau rasa penggomanan aku siut. Dah lah hujan-hujan. Hujan-hujan, motor problem. Kadang aku pun malas nak cakap mulut macam kau lah kan. Lepas tu bayangkanlah hujan-hujan sekali pun aku isi minyak motor aku. Kalau aku duduk rumah ambil aku tidur baris santai, dapat jugalah aku rehatkan badan aku. Tapi sebabkan aku datang rumah sahabat aku ni, sebab apa kan, lagi apa orang cakap kan, kita ni dah kena ajak datanglah kan rumah kawan. Tapi kadang ada mulut macam kau ni, dan aku yakin siapa yang tonton video aku ni pasti rasa apa yang aku rasa siut. Sakit hati. Memang perangai mulut macam ni memang macam bar. Kau apa? Kau kata percuma Percuma. Tak bunyi lah. Okey, ni ambil kat bank aku ni. Ada dalam lebih kurang 10,000. Ambil. Kau bersama. Kau bersama kan. Kau ambil lah. Siapa kau ingat apa? Aku ni apa? Tak ada duit sangat ke? Masalah kau kan? Ambil. Lah kau tengok member kita dah belah tu. Kena apa benda kau ni, mulut kau ajar sangat, maki dia lah. Kau pun sama teruk lah kau. Kau cakap je nak apa semua, nak makanan free. Kau pun sama nak makanan free lah. Kau jangan belagak sangat, sombong boleh lah. Kau buat ada tu. Kata ini raya ke tu lah. Kau ajar lah kau ni. Kau berlamus lah belah rumah aku. Kau teruk lah, belah lah. Punya mak dah kau belah. Gaduh, berlamus.